Korang, saya nak bagi tunjuk cara mudah nak hidupkan Stihl MS180. Mula-mula korang pergi cok paling bawah. Okey, tekan throttle ni, tolak dari bawah. Lepas tu korang start dia. Okey, bunyi macam nak hidup. Tekan throttle ni, pergi yang nombor 1 I ni. Lepas tu tarik start. Macam mana? Senang kan nak hidupkan dia? Kalau korang tahu cara dia, memang senang. Sebab bila korang beli chainsaw Stihl, korang selalu lupa tarik cok. Bila korang lupa tarik cok, memang susah nak hidup. Macam tu saja cara dia. Korang tarik cok ni, pergi bawah, korang start, bunyi macam nak hidup, korang pergi I. Okey, korang nak tanya apa lagi pasal chainsaw ni, cuba korang komen. Ataupun kalau korang nak mencari chainsaw, korang boleh terus walk in dekat HQ One S Machinery Sri Petaling. Assalamualaikum.